Sedih weh hati ni aku tak dapat tengok dolphin cok. Sambungan pengembaraan aku di bandar Nerapat yang kelima. Hari ketiga di bandar dan hari ni aku nak pergi jalan-jalan naik boat lagi nak cari dolphin tau. Sekali singgah di pulau-pulau yang famous di sini lah. Time ni aku pergi bungkus makanan untuk kawan-kawan aku makan tengah hari atas kapal sebab kita orang tak balik seharian di laut. Siap sudah kita orang pun bergerak dan kapal hari ni yang kita orang sewa memang betul-betul besar sekali, 2 kali 3 kali lah. Memang puas sesangat nak guling-guling boleh, main futsal boleh, macam-macam boleh lah. Best sekali. Mengharapkan hari ni hari terakhir dapatlah rezeki nak tengok dolphin tau. Jauh-jauh datang ni tak dapat kan, mesti sedih nak nangis aku nanti. And sepanjang dalam boat kan aku duduk dekat depan je sebab kot-kot nanti kalau ada yang melompat kan aku tak adalah terlepas momen dolphin yang cantik-cantik tu. And tak lama lepas tu kita orang pun sampai di pulau yang pertama namanya Pulau Ron. Tapi disebabkan air tengah surut time ni driver kita orang pun terbabas tau. Tak perasan lalu dekat kawasan Cetek. Terpaksalah dia orang tolak pelan-pelan, nasib baik tak bocor botnya cok. Tengok ni airnya cetek sangat weh. Dari sini boleh nampak dah batu karang dia weh. Rezeki dapat jumpa dengan kawan SpongeBob juga, Patrick Star. Masa tolak bot tu keras sudah dia time ni, mungkin dah matilah. Berjalan kami menuju ke pulau tersebut. Kesian time ni ada seorang kawan kita orang terpijak bulu babi tau, atau bahasa Malaysia namanya landak laut. Sakit tau siapa ada pengalaman pijak benda tu cok. Jadi pun dia tak keluar lah, duduk je dalam bot. Nak tahu Pulau Ron ni merupakan perkampungan nelayan dan penduduk dia pun boleh tahan ramai juga tau. Kita orang kejap je kat sini jalan-jalan sebab tak ada apa yang menarik pun sebenarnya. Sebab tujuan utama nak tengok dolphin yang cantik. Sambung lagi kita orang berjalan bergerak menuju ke pulau seterusnya iaitu Pulau Nailaka. Pulau ni dekat je daripada Pulau Ron, depan sana je. Memang cantik sekali, 2 kali 3 kali lah aku tengok kat TikTok. Tapi sayangnya masa aku sampai ni cuaca dah start gelap macam wai. Tiba masa untuk hujan je time ni. View daripada pulau ni sebenarnya cantik sesangat tau. Tapi disebabkan air dia surut, tak nampak lah view yang cantik macam viral di TikTok tu. Tapi okey lah. Waktu kita orang sampai ni pun view dia boleh tahan lawa juga. Tapi apa pun mandi dulu lah, basahkan badan sebab dah sampai jauh-jauh. Lu rugilah tak berenang. Lepas tu on the way nak ke pantai seterusnya, tiba-tiba ombak tinggi-tinggi macam nak terbalikkan bot kita orang cok. Takut juga semuanya menjerit-jerit time ni macam naik roller coaster. Kalau dah ombak macam ni dolphin pun memang tak akan keluar lah. Aku start redor dah dengan kehendak ilahi time ni. Sampai sudah di pulau seterusnya, aku lupa nama pulau ni. Di sini cuma santai-santai je ambil view drone dan layan pemandangan senja kat sini. Tak buat apa-apa pun, tak lebih daripada itu. Tiba-tiba jumpa satu rumah banglo kat tepi ni. Pemberani sungguh tau. Dia tak mendengar pepatah Melayu yang jika takut di lambung ombak jangan berumah di tepi pantai. Dia berumah di tepi pantai macam why. And then petang tu kita pun on the way balik. Time ni masih ombak mengganas cok. Mood tak baik laut hari ni tau. Melompat-lompat jemput kita orang daripada awal sampai balik.